Selalunya bila kita dengar tentang belanjawan, kita bayangkan ia datang dari atas ke bawah. Tetapi kali ini ada satu mesej yang lebih menarik. Suara belia juga boleh masuk ke dalam perancangan belanjawan 2027. Teraju memaklumkan bahawa idea yang dikemukakan menerusi Gen Z Bajet 2027 berpotensi dibawa kepada pasukan belanjawan Kementerian Keuangan untuk dipertimbangkan. Tujuan program ini adalah memberi ruang kepada anak muda menyampaikan idea secara langsung, khususnya berkaitan pembangunan Bumi Putera. Ini penting sebab generasi muda bukan sekadar penerima kesan dasar. Mereka juga kelompok yang memahami cabaran semasa, soal peluang kerja, kemahiran, kos sara hidup dan masa depan ekonomi. Menariknya, penyertaan program ini juga meningkat daripada 50 peserta sebelum ini kepada lebih 70 peserta kali ini. Maknanya semakin ramai anak muda mahu terlibat dan mahu suara mereka didengari. Belanjawan yang baik bukan hanya pandai berbelanja, ia juga mesti pandai mendengar. Dan bila belia diberi ruang, negara sebenarnya sedang melabur kepada masa depannya sendiri.